Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua. Saya Syukri Razab. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada tim Saudara Ravin MC, Saudara Nick Nazmi, on the way ke sini YB Rafizi Ramli. Saya ni dari dulu memang panggil dia YB Rafizi, memang panggil. So tak boleh hilang panggilan YB tu kepada beliau. So beliau akan sampai dalam sejam lagi, saya rasa dia akan bersama kita. Malam ni saya ambil, sepatutnya saya tak selalu berucap dalam jelajah kancil ni. Cuma malam ni datang ke Penang, saya kena ambil masa sikit untuk saya rakamkan beberapa perkara. Dia berkesinambungan daripada ucapan Saudari Lian tadi. Saudari Lian tu adalah mantan setiausaha pertama Parti Malaysian United Party, Parti Bersama Malaysia. Sebelum kami mengambil alih Parti Bersama Malaysia, dan saya sekarang ni diberi tanggungjawab sementara untuk pegang presiden. Sebab waktu proses kita ambil alih parti itu, YB Rafizi dan YB Nick Nazmi masih berada dalam keadilan, mereka tak boleh pindah parti. Jadi kamilah yang diberi amanah oleh Saudara Rafizi, saya dan sahabat saya Saudara Ashraf. Saya presiden dan dia setiausaha, datang ke Penang bertemu dengan Mr. Tan untuk berbincang mengenai pengambil alihan parti ini. Dan perkara ini yang saya rasa saya nak ulang semula, sebab saya sangat terkesan bila ada 2-3 bulan yang lepas, bila bersama kita lancarkan, YB Rafizi lancarkan bersama pada 17 Mei itu, tak lama lepas tu bersebar fitnah mengatakan kita beli parti ini harganya 8.6 juta daripada Mr. Tan. Mana Mr. Tan? Saya nak tanya duit tu dah kat mana sekarang? Kalau betul dia dapat 8.6 juta. Tak ada. Kita berbincang ambil masa lebih kurang sebulan. Ayat Mr. Tan. Sama saya ulang semula apa yang Lian cerita tadi. Waktu kita bincang dengan Mr. Tan, cerita dia sejujurnya, saya tak ada sembunyi, tak ada tipu. Waktu pertama kali kami datang berjumpa dengan Mr. Tan, dia tak tahu kami ni orang Rafizi. Dia tak tahu. Bila kita kata, Mr. Tan, saudara saya Ashraf, mesej boleh tak kita nak bincang kerjasama? Dia kata boleh. Boleh datang. Maka kami dari KL datang ke Penang, berjumpa dengan Mr. Tan, berbincang. Lepas tu kami tertanya-tanya, lama selepas tu bila dia serahkan, dah selesai penyerahan parti, kami tanya kepada Mr. Tan, kenapa you okay waktu kita nak mula-mula bincang dulu? Sebab dia kata, mesej yang kita hantar waktu tu ialah kita nak bincang kerjasama. Sebab biasanya mesej yang dia terima ialah I nak beli parti. Berapa duit you nak? Itu biasa yang dia terima. Tawaran berjuta-juta dia pernah dapat. Tapi bila kita hantar mesej daripada kita, kita memang terus terang kita nak bekerjasama dan macam mana dia boleh bantu kita. Dan akhirnya sejarah tercipta bila dia pada satu ketika, pada awal perbincangan tu, kita tak bagi tahu kita tim Rafizi, kita hanya bagi tahu kita perlukan parti. Dan lama, selepas 2-3 kali perbincangan, baru kita berterus terang sebenarnya kami ni daripada pasukan YB Rafizi Ramli. And then dia kata apa? Okey, kalau macam tu ini adalah petanda. Dia kata I jaga parti ni dari tahun 2016. I jaga parti ni dengan gerak kerja grassroots. Parti bersama ni, saudara-saudara sekalian, dia bukan parti mati tau. Waktu kita nak dapatkan parti bersama ni, ini pada orang yang fitnah 8.6 juta. Kita ada option lain, jalan yang lebih mudah. Sebab ada orang nak jual parti dengan kita RM200,000. Ada. Ada yang tunggu masa saja bagi tahu kita letak harga. Banyak yang nak bagi parti. Tapi akhirnya, bila kita jumpa Mr. Tan, dia kata, I jaga parti ni aktif. Setiap minggu ada aktiviti. Dia ada pejabat. Saya rasa ada yang pernah nampak pejabat dia. Setiap minggu dia akan bagi bantuan makanan dekat pejabat tu. Maka kami sebenarnya teragak-agak, betul ke dia jaga parti ni dengan baik? Betul ke dia akan serahkan secara sukarela? Ayat dia, I jaga parti ni sejak tahun 2016, ada ahli, tapi I nak tunggu satu perkara saja.
I hanya boleh jaga parti ni setakat ini saja. I tak boleh nak pergi jauh. Ini ayat jujur dia. I tak boleh nak bawa parti ni ke satu tahap yang lebih jauh. Jadi I tunggu seseorang yang boleh ambil alih dan bawa bersama ni ke peringkat yang lebih jauh. Maka bila dia dengar nama Rafizi, dia terus dengan suci hati dan rela hati serahkan parti ini kepada kita. Dan malam ni saya nak rakamkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Mr. Tan, Saudari Lian yang telah menjaga parti ini dan menyebabkan kita boleh berada di sini pada malam ni. Dan yang kedua, saudara-saudari sekalian, hari ini semalam kita dah lancarkan calon di Melaka. Calon-calon tu kita dah umumkan lebih awal, satu tradisi baru yang jarang dibuat oleh mana-mana parti. Sebenarnya tak ada parti yang berani buat macam tu. Tak ada parti yang berani buat macam tu, umum calon lebih awal. Dia risikonya besar. Risikonya besar. Dan calon-calon yang bersedia diumumkan awal semalam pun, waktu kami jumpa waktu petang, sebelum mereka diumumkan waktu malam, mereka sendiri takut. Mereka sendiri takut. Ini sejujurnya saya cerita, saya tak boleh nak sembunyikan. Diorang kata kami kena bersedia ni Encik Syukri, kami kena bersedia. Sebab penamaan calon lama lagi, pilihan raya tak tentu bila. Bila kami letak wajah kami di depan, confirm kami akan jadi sasaran. Pernah ada rekod calon yang diugut. Pernah ada rekod calon-calon yang dibeli. Pernah ada dalam sejarah calon yang hilang. So, kita tak boleh pandang remeh tau. Kita tak boleh, alah biasalah umum calon. Tak, dia tak semudah itu. Dia ada risiko untuk parti dan dia ada risiko juga untuk calon. Maka bila bersama berani buat macam ni, kalau kita dengar ada orang yang kata, alah apa nak heran sangat, orang tu tak faham tentang realiti politik. Orang tu tak faham tentang risiko yang kita ambil. So, kita bagi ruang kepada semua rakyat Melaka, nilai calon-calon kita, calon-calon kita ada masa yang banyak untuk buat kerja dan kita setakat mana yang kita boleh bantu, kita bantulah calon-calon yang akan bertempur bagi pihak kita di Melaka nanti. Baik, saudara-saudari, saya takkan berucap panjang. InsyaAllah kita akan mendengar ucapan daripada saudara Nik Nazmi pada malam ini. Bagi pihak bersama, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah hadir pada malam ini. InsyaAllah ini destinasi kedua terakhir kita. Jelajah kancil kita dah pusing semua tempat. Hanya dua yang belum. Pening dan Kedah. So minggu ni kami ke Pening, minggu depan kita ke Kedah. Jadual ini kalau kita tunjukkan jadual kita lah, kalender YB Rafizi dan saudara Nik Nazmi, kalender diorang memang macam orang gila. Tak ada waktu senggang langsung. Pagi tadi di Shah Alam, petang di Kota Raja. Lepas ceramah di Kota Raja, mereka terus shoot ke sini malam ni. Besok pagi kena balik sebab besok malam ada pula di Damansara. So, sebab kita ada time frame kita. Kita jangkakan PRN Melaka akan berlangsung dalam tempoh sebulan atau 2 bulan saja lagi. So kita dah ada jangka waktu kita. Kita ada lebih kurang dalam 6 minggu atau 49 hari. Jadi dalam tempoh ini, YB Rafizi bagi arahan kepada kita untuk kita fokus kawasan-kawasan di Melaka, tapi dalam masa yang sama kita juga kena bersedia untuk kemungkinan pilihan raya umum. Apa juga yang berlaku dalam Kongres Keadilan ke, DAP ke, kita dah cukup matang pasal wayang politik. Kita dah cukup faham pasal drama politik. Kita tahu mereka-mereka ini berani cakap depan lain dan buat belakang lain. Kita dah tahu semua perkara ini. Jadi apa juga yang berlaku dalam Kongres sana, Kongres sini, kita di bersama kena bersedia dengan sebarang kemungkinan. Maka kita ada PRN Melaka dalam tempoh sebulan atau 2 bulan, kita juga ada kemungkinan pilihan raya umum. Kita kena kempen di Melaka, kita kena kempen di Selangor, kita kena kempen di wilayah dan tak terlepas kita juga kena buat kerja di Penang. So ini semua tanggungjawab kita bersama. Mudah-mudahan kita dapat bersedia berhadapan dengan bila-bila pun mereka umum pilihan raya yang akan datang. Baik, terima kasih. Itu saja daripada saya. Semoga kita dapat manfaat. Saya pulangkan semula kepada